Assalamualaikum, saya datang nak gunting rambut. Ada orang? Bro, nak gunting rambut dia, sila duduk. Tak ada orang hari ni, kau orang pertama. Okey, boleh. Bro, buka topi kau ni kata nak gunting. Lupa pula. Ini rambut atau sarang tebuan, bro? Apa? Santai, bro. Ini cuma potong rambut. Tak nak gunting, cabut lari! Saya nak gunting rambut lah. Dah panjang ni. Saya nak gunting rambut lah. Dah panjang ni. Adik betul ke nak potong rambut ni? Sehelai je tinggal tu. Ya, Kak potong je. Okey, Dek Upin. Duduk diam ya. Semua sekali RM50. Aku potong rambut awak sekarang. Jangan potong semua. Dah licin botak dah. Habislah. Ni duit RM50 aku lari. Kau dapat berapa ringgit hari ni? Aku dapat RM50. Aku RM2. Jomlah aku belanja kau. Dulu kau belanja aku. Aku nak nasi lemak tempoyak udang ya. Untuk kau Ali, nasi lemak tempoyak lobster pun aku sanggup belanja kau. Terima kasih Alishaku. Ops, tak boleh sebut ada orang marah.